Antara dosa anak yang mengheret ibu bapanya terjun masuk neraka oleh kerana di atas dunia ibu bapanya tidak pernah menyuruh anaknya solat sembahyang. Terpikul atas bahu kita kewajipan menyuruh anak kita solat sembahyang, terutamanya solat subuh, peringatan untuk solat subuh. Sebab statistik daripada Jabatan JAKIM, 78% orang Islam akhir zaman tidak solat subuh. Tidur gajah, subuh gajah, tidur lena, tak bangkit subuh. Apa yang saya nak titik beratkan di sini ialah bab solat sembahyang. Sekiranya kita boleh hadir solat sembahyang berjemaah di masjid, janganlah lupa tariklah juga anak-anak kita untuk solat di masjid. Sebab kita telah berada di fasa akhir zaman. Hari ini fenomena mana-mana negeri sekalipun, tempat sekalipun, masjid generasi yang hadir bukan orang muda. Cubalah renung sekejap. Adakah kita nak biarkan anak-anak kita nanti dalam keadaan mereka terumbang-ambing kehidupannya dan tidak salat sembahyang? Adakah kita ingin melihat anak kita terjun neraka Allah dengan sebab mengheret kita juga terjun neraka Allah? Alasannya ialah di atas dunia kita tidak suruh mereka ni sembahyang. Ingat, inilah suatu peringatan yang kita kena ambil suatu langkah disiplin diri kita dengan agama, disiplin juga untuk anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita, terutamanya yang sudah balik. Ajarlah mereka solat sekarang. Jangan kita pejam mata sebagai seorang tua, ibu bapa. Di saat kita pejam mata, anak kita tidak solat sembahyang. Cukup saya bimbang apa fenomena di akhir zaman ini kalau kita tidak bendung, kita tidak tarbiyah mereka dengan agama, dibimbangi menjadi penyesalan selepas mati. Wal-iyazabillah.